Hari ni aku dengan Haziq nak makan dekat Take 5 Pizza ni. Diorang kata makanan kat sini sedap-sedap kan, Haziq? Kat sini pun ada macam-macam juga makanan Ada ayam goreng, chicken tenders. Pizza dia pun ada combo selection Memang macam-macam makanan kat sini ada. Oh bang, ni apa pula bang? Kita buat special pizza kita, beef tenderloin. Beef tenderloin. Kita pakai sos arrabbiata. Spicy bang Spicy. Kita letak cheese mozzarella tarik. Inilah tenderloin, daging lembu, batang pinang bahagian dalam. Kita pakai bahagian dalam yang paling lembutnya. Paling lembut Ya, bang paling lembut. Okey. Ni dah sampai penuh dah bang. Ni penuh. Memang Kita bagi bagi penuh. Memang bagi penuh. Kita punya beef tenderloin dah siap. Ini saiz regular. Take 5 Pizza ni pun kita ada chicken tender. Chicken tenders pun ada kat sini Chicken tenders pun ada. Kita banyak set dekat sini Besar-besar ni bang. Ya. Tender kita besar-besar ni. Ni kita pakai real tenders. Ni abang goreng panas-panas abang. Ya, kalau orang order baru kita goreng panas-panas. Spicy habanero kita pakai celup nampak ni. Celup macam tu bang. Ni pedas tak bang? Ini berapi mulut makan ni. Okey, ni dia. Ni set awak punya. Satu original, satu spicy habanero. Sini kita ada 3 jenis sos. Pertama kita ada sos garlic mayo, spicy jalapeno, creamy cheese. Creamy cheese? Ya, betul. Sebagai saya ada 2 set, boleh pilih 2 lah kan bang? Ya betul, boleh pilih 2. Kita bagi satu nasi dan kita ada lagi sos ni. Kita ada percik dan sambal bilis. Kalau nak add on nasi pun boleh bang? Add on nasi boleh. Kita ada 2 pilihan lah. Ni apa pula bang? Double smash burger kita nak buat sekarang ni. Ni abang smash ni bang? Smash. Patty ni kita buat sendiri. Kita guna daging kisar Australia. Kan dia? Okey, tengok ni. Letak sos tartar, nampak? Sos tartar. Smash burger dia. Tebal ni dia punya ni. Ni pula sos Thousand Island Take 5 Pizza. Ni dah siap abang? Ni dah siap Take 5 Pizza punya burger, nampak? Okey, ni dia dah siap semua yang awak pesan tadi. Nampak sedap bang makanan-makanan kat sini bang. Ni tadi pizza tenderloin bang? Ya, ni pizza tenderloin. Saiz regular dan ada juga saiz large. RM34.65. Ni apa bang? Okey, ni double smash burger. Ni harga dia RM17.90 sahaja. Tapi bang, pizza dah ada, burger dah ada, chicken tenders ada. Air tak ada bang? Sebabkan awak dah order set, kita akan bagi add-on air. Harga RM2.90 sahaja. RM2.90? Ya, betul. Ni dia kita air. bagi satu ais lemon tea dan satu lagi pink lychee lemonade. Macam ni RM2.90 bang? Ni add-on. Kalau dah beli set add-on, harga dia RM2.90. Memang luas gila tempat makan dia. Memang sesuai bawa family makan ni kat sini. Tengok. Ada aircon, kipas pun ada. Bahagian luar pun ada tau. Memang luas gila. Korang boleh tengok view outdoor kat sini. Zik, makan semua ni. Ambil. Makan ni. Sedap. Sedap ke? Tengok ni weh. Meleleh-leleh ni. Sedap weh. Spicy honey habanero. Spicy honey habanero. Kau dengar sini. Rapat sikit. Dengar bunyi dia. Uish. Bunyi dia rangut gila weh. Dia weh, rangut gila. Dah dengan garlic mayo dia weh. Makan. Rangut dia weh. Rangut weh. Sedap Masya Allah, nikmatnya. Lupa nak bagi tahu. Kenapa bang? Bulan puasa ni datang tau. Kenapa bang? Kita ada buat promo set untuk bulan Ramadan ni. Boleh bang, nanti saya buka puasa kat sini bang. Okey, boleh. Terima kasih.